dia boleh jadi hamil yang tak jadi, dia boleh jadi terlalu penat, dia boleh jadi hormon tak balance. Tapi Mira tak follow up sebab mula-mula ke arahnya begitulah, Mira bleeding sikit. Tapi doktor kata mungkin penat, imbalance ke apa ke, tak tahu orang malam. Janji cakap doktor. Bagi tahu saya yang saya tak kritikal, saya okey, boleh baik. Dan doktor kata, okey dah, 5 ubat dah okey. Doktor, dia cakap dia boleh jadi hamil yang tak jadi, dia boleh jadi terlalu penat, dia boleh jadi hormon tak balance. Tapi Mira tak follow up sebab lepas beberapa hari Mira jumpa doktor tu, Mira berhenti bleeding. Sangka berat tu Mira ada lupa anak tau. Tak tahu lah macam belum sampai tempoh period Mira tu, Mira jumpa doktor lah sebab Mira tahu bukan period kan. So doktor kata, okey lah benda ni nanti serius. Kalau I bagi ubat ni you tak baik juga, then you come back. Tapi Alhamdulillah okey. Kam tu tidak lah. Dia macam kalau ada, tak ada tak apa. So bila doktor dah bagi macam dia atau tidak, so saya tak nak fikir. Janji saya sihat. Kita nak kata lah, Mira tak nak beban ni kan. Mira memang akan update nama. Tak ada macam rahsia terus. Tak ada. Cuma sejauh mana tu macam cakap tadi, dia tak ada. Mami fikir, mami kat sini mati. Kita semua mak kan. Memang boleh jadi kuat.